Bagaimana nak tiru style gambar yang power? Tengok on Google Gemini. Saya tengok sekarang ni dengan versi 3 ni, Google Gemini 3 ni, tengok banyak new improvement yang pada saya power lah kan. So ini dia daripada Google Nano Banana. So sekarang ni dia boleh masuk reference sehingga kalau tadi based on lihat dia tadi, dia boleh pergi sampai 6. Nano Banana dia next level of editing. So gambar macam ni boleh buat berada kat macam-macam seperti anda lihat ni kan. Lepas tu so ini dia punya hasil dia. Even kalau kita sketch dengan ini, kita boleh merge ya. Begitulah ya, nampak dia buat merge, kita lukis dengan ni dia boleh buat. Oh super gambar macam ni, begini ya. Wow. So dan lepas tu boleh many size, boleh buat gini, memanjang, panjang lagi, gini, tegak ya. Lepas tu anda pun boleh sekarang dengan buat logo, buat jemputan, poster, komik. So dah boleh buat macam-macam berbagai language. Ini surat kad jemputan boleh buat. Ini dekat TV, dekat apa ni, dekat kaca ni yang okay. So boleh buat selfie, boleh combine foto. Sekarang ni sehingga 6 boleh combine foto. Lepas tu apa jadi apa-apa yang kita nak, miniature, okay. Lepas tu style apa, nak try rambut. Ini antara Google Gemini boleh buat. Ini yang dia ada 2 jenis. Yang kalau kita ambil fast model, fast ni dekat sini lah. Kalau kita tekan dekat sini, fast ni, fast. So dia akan dapat kalau kita nak maintain consistency characters dengan combine photos. Lepas tu kalau kita nak buat local edits ya, kat mana parts kita nak, kat mana kita nak ni lah. Tapi kalau kita tukar kepada Banana Pro, iaitu kalau kita tukar pada Pro punya version, itu thinking punya model. So kita akan masuk kepada text rendering ya, more accurate text. Lepas tu precise editing control ya, untuk anda control macam lighting, camera angle, aspect aspect ratio control, atau ada 2K resolutions ya. Lepas tu detail lah, nak buat infografik cantik kan, infografik diagram ni pun menarik. Saya pun sangat suka tengok ni lah ya. So there you go. Mari kita try. Antara benda yang saya nak try adalah ni. Okay, kali ni saya ambil, katakanlah saya ambil Pro, saya ada satu design yang saya rasa macam cantik lah saya rasa boleh kata okay, dia buat begini kan. Okay, so saya nak buat kali ni saya kali ni saya tampalkan kembali. Saya ambil gambar ni dulu, copy image, Google Gemini, Ctrl V. Okay, kali ni saya cari lagi sekali, saya type copy. Saya nak cari brand-brand yang orang kita punya produk lah, senang kan. Mana produk orang kita ni, pergi Hang Tuah lah, copy Hang Tuah, copy Hang Tuah. Okay, try ni lah, kita ambil. Kalau kita ambil yang ini, gambarnya tak cun sangat. Cari yang cun-cun sikit. Ni ada tak gambar? Try je lah yang ini. Ni ada. Okay, copy image. Okay, so apa saya akan buat? Lepas tu kita turn on kan ni, function ni, nama Nano Banana ni, create image. Okay, saya akan biru gambar satu untuk produk gambar dulu. So enter. Yeay. Tengok, dah siap. View gambar satu untuk produk gambar 2. Punyalah senang sekarang ni kan, copy Hang tu kan. Dah siap. Semudah itu sahaja untuk hasilkan sekarang ni mercik kan. So boleh try nanti untuk Gemini ni, very nice. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah. Pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt, lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom nak join SIFI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.